Assalamualaikum geng kebun. Ini salah satu pokok yang senang sangat kita nak tanam. Dan hasilnya buahnya tak putus-putus. Khasiatnya pun banyak. Salah satu tarikan untuk burung-burung datang ke kebun kami. Saya dapat keratan batang pokok mulberry ni waktu saya ke rumah besan saya di Melaka. Kata besan saya, tanam je, cucuk aja batang keratan ni, insya-Allah tumbuh. Tapi pastikan tanah tempat kita tanam tu subur. Sebab keratan yang saya tanam terus di tanah yang kurang subur memang tak hidup. Satu keratan hidup, bertunas dan tumbuh menjadi pokok kerana saya tanam dalam pasu yang berisi tanah yang subur. Menantu saya ni baru melahirkan anak. Selepas melahirkan, dia mengalami masalah buang air besar tak lawas. Selepas saya berikan mulberry dan dia makan, alhamdulillah masalah ni dapat diatasi. Saya tanam satu pokok mulberry dalam greenhouse untuk kami makan dan tak berebut dengan burung. Kami tanam dalam tong yang dilubangkan dan diisikan campuran tanah yang subur. Lepas pokok ni habis kita tuai buahnya, pokok ni perlu dipruning. Ada orang buangkan daun-daunnya. Tapi saya ni kurang rajin. Setiap dahan pada pokok ni saya akan potongkan sedikit. Dan pokok ni akan keluar tunas baru. Di celah-celah tunas baru tu akan keluar putik buah baru. Pokok ni kalau kita rajin pruning selalu, pokoknya tidak akan terlalu tinggi. 2 pokok lagi saya tanam di luar greenhouse. Tanam dari keratan pokok yang ada dalam greenhouse tadi. 2 pokok ni saya tanam untuk burung-burung makan. Warna buah yang dah masak atau matang, warna biru gelap. Kalau makan mulberry warna merah macam ni, rasanya masam. Boleh juga kalau kita tanam dalam pasu atau bekas-bekas yang sesuai. Burung-burung yang makan buah memang suka hinggap ke pokok mulberry ni dan makan. Selain tu, pucuknya kita boleh buat ulam. Daun dari batang yang dipruning, saya hiris-hiriskan dan bagi angsa makan. Alhamdulillah.